Assalamualaikum guys. Okey, depan korang ni ialah SUV EV paling murah daripada Audi, iaitu Audi e-tron Q8 50. Panjang nama dia. Kalau korang tengok, dia memang sebuah SUV yang bersaiz segmen C, yang bersaing secara langsung dengan BMW iX dan Mercedes EQC. Okey, kalau korang tengok dekat bahagian depan ni memang sporty, terutama dia punya lampu LED ni, tapi dia punya signal bukan sequential, dan dia menggunakan logo baru daripada Audi. Kan nampak sporty dan memang sangat menarik. Okey, tengok pula dekat sebelah tepi, dia menggunakan rim bersaiz 20 inci, dan yang paling menarik ialah dia menggunakan air suspension adaptive. Kat mana kau nak cas? Ini aku tunjuk kau. Dia tekan sini. Cool kan? So kalau tutup pun kau tekan kat sini balik. Okay, lepas tu sebagai sebuah SUV macam biasalah, dia ada roof rail, dan kalau kita tengok dekat bahagian belakang, design dia memang sangat simple, dan korang jangan tersalah dengan model Q8 yang asal, sebab model ini adalah lebih kecil berbanding Q8 yang digunakan ataupun Q8 versi petrol. Okey, bagaimana pula dengan dia punya harga? Bermula RM385,000. Okay, model ni menggunakan pack bateri bersaiz 95 kWh. Sekali jalan boleh cecah sehingga 491 km. Model ni korang kena tahu, dia menggunakan dua motor elektrik dan dia punya top speed ialah 200 km sejam. Laju kan? Memang sangat laju untuk SUV sebesar